Kipas kan pusing laju. Tapi kenapa ada habuk yang melekat dekat kipas? Kalau fikir logik, bukankah kalau laju tu tak ada habuk yang boleh melekat? Bila kipas berpusing, dia akan bergeser dengan molekul udara secara berterusan. Geseran ni lah yang akan menghasilkan elektrik statik. Dan cas elektrik statik ni lah yang akan bertindak sebagai magnet yang menarik habuk-habuk dekat udara ni dekat bilah-bilah kipas. Tapi itu untuk kipas plastik. Macam mana dengan kipas besi pula? Ini disebabkan ada satu prinsip yang dipanggil sebagai no-slip condition. Udara yang bersentuhan tepat pada permukaan bilah kipas tidak bergerak relatif kepada bilah tersebut. Keadaan inilah yang membentuk satu lapisan udara nipis yang dipanggil boundary layer. Dalam layer ni, kelajuan udara adalah kosong berbanding dengan aliran udara yang dekat luar tu. Kesannya, zarah habuk yang ada dekat dalam zon ni terlindung daripada daya tiupan angin yang menyebabkan ia kekal melekat walaupun bilah kipas ni berpusing laju.